Pro 2 Axia 2026 terus menjadi antara pilihan utama bagi mereka yang mencari kereta kompak yang moden, menjimatkan dan praktikal untuk kegunaan harian. Sebagai sebuah hatchback yang terkenal dengan kos pemilikan yang rendah, model terbaru ini dibayangkan hadir dengan pelbagai penambahbaikan dari segi reka bentuk, teknologi, keselamatan dan keselesaan. Pro 2 Axia 2026 direka untuk memenuhi keperluan pemandu muda, pelajar, keluarga kecil dan sesiapa sahaja yang mahukan sebuah kereta yang mudah dipandu serta menjimatkan kos. Dari segi reka bentuk luaran, Pro 2 Axia 2026 tampil dengan penampilan yang lebih sporty dan elegan. Bahagian hadapan menggunakan lampu LED moden bersama lampu siang yang memberikan identiti lebih premium. Grill hadapan direka lebih besar dengan kemasan hitam berkilat yang menyelahkan imej moden. Bumper hadapan dan belakang turut menerima sentuhan baharu yang menjadikan keseluruhan reka bentuk lebih dinamik. Garisan badan yang aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan pemanduan dan mengurangkan penggunaan bahan api. Rim alloy moden serta lampu belakang LED melengkapkan penampilan yang lebih bergaya. Dari aspek prestasi, Pro 2 Axia 2026 dijangka menggunakan enjin 1.0 liter dual VVTi yang telah dipertingkatkan bagi memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCVT yang menawarkan pertukaran gear lebih lancar dan responsif. Pecutan yang lebih baik memberikan pengalaman pemanduan yang lebih menyeronokkan sama ada di kawasan bandar atau lebuh raya. Sistem suspensi yang ditambah baik membantu menyerap hentakan dengan lebih berkesan, sekaligus meningkatkan keselesaan penumpang. Bahagian dalaman Pro 2 Axia 2026 direka dengan konsep moden dan praktikal. Kabin menawarkan ruang yang selesa untuk 5 penumpang dengan susunan tempat duduk yang ergonomik. Material dalaman dipertingkatkan bagi memberikan suasana yang lebih premium walaupun dalam kategori kereta kompak. Tempat duduk belakang boleh dilipat bagi menambah ruang simpanan apabila membawa barangan yang lebih besar. Pelbagai ruang penyimpanan kecil turut disediakan untuk memudahkan pengguna menyimpan telefon, botol minuman dan barangan harian. Sistem infotainment menjadi salah satu tarikan utama dengan skrin sentuh moden yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Paparan meter digital memberikan maklumat pemanduan yang lebih jelas dan mudah dibaca. Seterang pelbagai fungsi membolehkan pemandu mengawal muzik, panggilan telefon dan pelbagai tetapan tanpa mengganggu fokus ketika memandu. Sistem penyaman udara yang lebih cekap memastikan seluruh kabin kekal nyaman walaupun dalam cuaca panas. Dari sudut keselamatan, Pro 2 Axia 2026 dijangka dilengkapi dengan pelbagai ciri moden seperti sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit dan beberapa beg udara. Selain itu, sistem Advanced Safety Assist dijangka menawarkan brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, amaran keluar lorong serta bantuan kekal di lorong. Kamera undur dan sensor parkir turut membantu memudahkan pemandu ketika meletakkan kenderaan di kawasan yang sempit. Kecekapan penggunaan bahan api terus menjadi kelebihan utama Pro 2 Axia 2026. Dengan teknologi enjin moden serta reka bentuk badan yang ringan, model ini dijangka menawarkan penggunaan petrol yang sangat menjimatkan. Kos penyelenggaraan yang rendah serta kebolehpercayaan jenama Pro 2 menjadikannya pilihan ideal untuk mereka yang ingin memiliki kereta mampu milik dengan kos operasi yang minimum. Secara keseluruhannya, Pro 2 Axia 2026 menawarkan gabungan reka bentuk moden, prestasi yang cekap, teknologi pintar, ruang dalaman yang selesa dan tahap keselamatan yang tinggi. Jika model ini terus menerima penambahbaikan seperti yang dijangkakan, ia berpotensi kekal sebagai salah satu kereta kompak paling popular di Malaysia untuk tahun 2026. Apa pendapat anda tentang Pro 2 Axia 2026 ini dan adakah anda akan memilihnya sebagai kereta harian anda? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.